sebagai sebahagian daripada Malaysia adalah menjadi tanggungjawab kita untuk pastikan supaya keadaan keselamatannya sentiasa dijaga dan juga dipelihara. Dan memang itu menjadi peranan dan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia, iaitu memastikan keselamatan dan terutamanya kedaulatan negara. Jadi soal menjaga keselamatan dan kedaulatan itu sangat penting, dan atas sebab itulah lawatan-lawatan dilakukan di lapangan, di semua tempat, di semua negeri, di semua wilayah, untuk pastikan kesiapsiagaan Angkatan Tentera itu sentiasa berada pada paras yang memuaskan, dan kita bersedia untuk berhadapan dengan apa saja ancaman yang mungkin dihadapi. Lawatan-lawatan sebegini bukan sahaja membolehkan saya menyantuni anggota-anggota yang telah tunjukkan kesetiaan dan juga berkorban menjalankan operasi seperti ini, tetapi membolehkan juga untuk saya mendapat kefahaman akan tugas dan peranan, serta mendalami cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pos-pos seperti ini dan operasi-operasi yang dijalankan, supaya melaluinya kita akan dapat tingkatkan kesiagaan supaya negara terus aman